Hari ni rasa ke laut. Apa rasa ke laut? Hari ni kita nak jalan dekat UTC Alah. Perak. Jalan ni Nak apa? visit balik apa nama tempat rojak buah kita. Lama dah tak pergi. Berapa tahun dah kita tak pergi? Tak tahu dah berapa tahun sangat. Tak ingat. Lama jugalah. So, Ya. kita tengok balik lah tengok. Dulu kawasan ni dikenali sebagai Super Kinta. Now it's UTC Perak. Di bawah ni pasar. Pasar besar itu. Atasnya Super Kinta, bawah ni pasar. Okey. Pasar besar itu. So nak pergi kedai buah dia. Selamat datang UTC Perak. Kita cari jalan keluar nak ke market bawah. Nak pakai tangga ke atau pakai skuter? Tu ada lift. Kalau nak naik lift boleh naik lift. Tutup dah pintu ni. Jalan keluar ke pasar besar Ipoh. Masih lagi beroperasi seperti biasa. So ini kedai buah. Oh lama dah kedai ni. Still lagi tahan buah. Still ada lagi. Masih lagi menjual buah. Ni lemon 5 biji RM10. Ayah Kian. Kian, đang ngồi lỗi vậy đi. Nantilah kita jalan dulu. Ni dia jual buah. Jual pokok. Dia pokok. Dia baja. Daun pecah beling. Kan kita pernah tanam. Ada lagi tak? Pecah beling ya? Ya pecah piring ya. Dia untuk minum kan? Untuk darah tinggi, kecil manis. Satu paket berapa ringgit? RM4. RM4. Ini pokok. Dia lah, pecah beling lah. Bukan. Kan? Pecah piring. Oh, itu. Dia ni dah mati dah. Mati eh? Nak beli ke? Nak kena beli pasu semua. Oh, nak ada. Jalan dulu. Kita makan rojak dulu. Ni lagi nampak kedai. Bunga ada jual kat sini. Pisang pun ada. Nak order untuk Ina dulu pagi. Lepas tu, bila dah kahwin, satu bunga macam tekuk lah. Inilah kedai buahnya. Dah lama kita tak datang makan. Masih lagi ada. Lama tak jumpa. Lama jumpa. Dah tak ada rojak buah ni ya? Ada rojak macam biasa. Baiklah. Apa kubur nampaknya ni? Sakit. Oh, sakit apa? Macam mana ni? Oh, itu biasa kan? Biasalah. Dah berumur. Ha? Suami dia buat kerja lain. Tak ada. Dia pun dah tak sihat dah, kakinya tongkat. Kecil manis juga ke? Dia kerja manis ada macam-macam barang kerangkai. Barang kerangkai. Masuk dah lutut dah habis gris orang kena tongkat. Allah. Boleh je lah. Habis makcik okey? Makcik alhamdulillah lutut tu biasalah dah tua kan. Tapi ubat Tapi nampak muda lah makcik ni. Alah udah. Betul lah, nampak muda. Betul. Asal nak panggil akak je. Asal tak sesuai panggil makcik. Ini. Betul. Rahsia jangan fikir orang. Jangan ambil tahu orang. Dengar Apa orang cakap pun buat tak tahu je. Jangan fikir banyak lah. Baik. Tapi mana kena fikir juga. Saya nak sepaket rojak buah. Ya. Anak ada bersuara kan? Dah. Ketiga dah. Tengok ada datang. Ya ke? Dia pun macam takut nak tegur. Lepas tu Ni bisnes sampai pagi malam ke? Petang? Ya, sampai pukul 4.30 tu kita dah tutup dah. Tak ada orang. Ni tahun ni kan bulan 6 kita akan renovation pasar ni. Macam mana? Renovation. Oh, renovate. Bawah tak adalah. Tutup lah. Dia tak tutup, dia bagi kita tempat. Dekat mana? Mungkin dia ini pokok ni dia nak buat pokok ni pusat Bawah ni lah. Dia nak buat satu tempat ni untuk kita pindah saudara. Mana pusat ni yang dia akan buat apa kan? Dia akan buat taman rekreasi dah apa bersyarat dengan ahli majlis semua kan. Dia nak buat macam tu lah. Sebab apa duit dah dapat dah dari pusat. Duit apa tu? Duit apa tu? Duit apa tu kak? Peruntukan untuk renovation. Apa tu tengok renovation? Tapi nanti Tak banyak. 5 bulan dia nak bagi juta dia. kena bayar lah. Nanti kalau pindah baru Tak ada bayar. Sewa bukan biasa. Mungkin lah naik kan. naik. Oh ini sewa ya? Sewa. Bukan macam Lama dah sewa kat sini ya? lama dah 34 tahun dah. Lama lah. Sewa dengan ni lah, majlis. Oh DBI. Nak menjaga baru boleh lah apply. Ni buka baru ni nak cantik lagi. Apa yang boleh saya niaga kat sini? Tak boleh. Mana tahu ada kisah orang
apa-apa kan. Komputer tapi tak pakai dah. Mana ada orang nak letak pasal ingat komputer. Ujar aku 50 dah tak. Dia pun Pekerja nak pekerja? Akak nak bekerja? tak mampu. Ni, dia pun akan jadikan besar-besar ni pusat pelancongan. Ada tu pelancongan tak? Tak apa, kita cuba dulu. Mana tahu nanti meriah balik macam dahulu kala kan. Dulu sonok Kan dia pun akan buat orang lain yang lebih hebat benda kan. Memang lagi persaingan hebat. Mesti orang luar dia pun nak buatkan 400 pintu ya. Dari jumlah yang ada sekarang 400. Adanya kedai ni kan sekarang ni 10 kali 10. Nanti yang baru ni dia akan buat satu kedai buka 8, panjang 18. Maknanya satu kedai jadi kurang dua lebar kedai jadi sikit satu. lah. Oh, dua kedai jadi satu? Ayalah. Oh, depan belakang kan? Lagi Eh, satu. saya nak makan nak kat Oh sini. ya Allah. Nak lepak-lepak kat situ. Lagi satu. Oh, nak boleh tinggal dia. Ha. Okey okey. Apa yang ambil ni ambil tinggal range susah. Dia akan Sonok. berbentuk lain ni tau. Dia pakai pecah semua. Sonok ni. Ni berita gembira ni. Bunyinya seronok lah tak tahu jadi. Ambil kuah dia. Kakak boleh tukar tak? Apa tu? Makan. Ya ya. Ini nak Tukar buat dalam. pinggan. Susah sekali. Saya makan dulu ya. Buah amra. Nanat. Kok. Nama kedai dia kedai Sabza. Sabza ni terletak kat pasar Saipoh. Dah nama dah kedai. Masih bertahan lagi. Oh, belang. Cuma tak duduk sini ya? Tu apa? Nasi ya? Dapat nasi. Tak? Yang minta dia kuah. Boleh. Tak. Oh, matang. Sam. Kenapa? Muram kan? Yang introduce kedai ni Kak Ina, Khairul. Khairul yang introduce, dia selalu beli. Ya. Dia tak tahu kan? Macam ni selera apa nak? Tak tahulah selera macam mana orang kampung ke apa kan? Sedap dia punya kuah kacang. Kuah kacang. Ni lah rojak, kuah rojak ni kuah kacang eh. Dia yang sedap sebab buah kacang yang. Ha. Bila dia lemak. Banyaknya air yang minum. Dekat ni floor dia orang jual barang-barang macam telur, Runcit. santan. Tu Plastik. kadang barang-barang plastik, kuali. Tu kat ground floor tu dia barang-barang basah macam ikan, sayur, daging. Habis. Okay, kita boleh gerak. Alhamdulillah sedap. Kita pergi tengok santan pula. So, Sampai sini. sini santan. Masa ada lagi ke dah tutup kot? Tak ada kan lawak kan? Dia pada tutup dah awal tutupnya. Tutup Ha. lagi. Dia bukan sana kedai ni. Okay, ini Tak nyangka dia dah. bahagian santan. Oh, tu lah macam dah tak ada kan? Depan lagi kedai dia. Ikan tak ada yang. Oh, dah balik ni. Tak apalah, kita jalan je tengok. Lemon. Itulah kita renovate. Baru betul tak menggunakan. Tutup. Hari ni tak buka. Tu kat kes santan tutup. Ini kedai santan. Bawah ni bahagian ikan. Dia turun satu floor. Ikan, sayur, daging. Oh, daging dapat daging. Banyak tu yang. Ni kedai Tok Ran kan? Tak ada dah. Mana balik ah? Tak ada, kita belah lah. Sekarang ni kita belah. Tok Ran dah balik dah. Ni kedai Tok Ran. Sekarang ni dah petang kedua. Okay. Pasar ikan. Daging belah sana. Daging. Halal yang tu. Eh, lagi lampu lah.
Babi belah sana. Ya ke? Ha, ni daging halal. Okay, tengok. Oh, tak ada dah. Tak ada tu je lah. Kari karuan kat depan sana. Situ je. Mana? Tepi tu. Ha, ya. Tak, dia belah sana. Ni ikan air tawar belah sana. Ha, ni ikan laut. Dia tak jual ikan ruan kat sini. Nanti dulu nak pergi kat sini dia store. Kat situ terang banyak. Dia punya situ. Bos, ada ikan haruan tak? Ada sana sudah tutup. Kalau Tepi tutup sana. tepi sana. Ha. Sebelum pukul 12 tu. Oh. Esok try. Esok ah. Okay, thank you. Dia tu ada kata belah sana. Okay. Masih kecil, tak suka dia tempat. No? Bau dia. Masuk kan masa ikut arwah bapak banyak ikan. Bau dia busuk. Ini kan terlalu Tak ada dia lah. air. Ha, ni karuan kerang kat sini. Tak ada lah. Nak beda tak? Beda satu masuk. Tengok lemon. Memang mahalnya. Sini jual ikan rebus, karuan, kerang, ikan air tawar. Tak ada tutup dah. Ha, dia kat sini. Keli patin. Nah, lalu kau sini. Nah. Lalu kita tak jalan. Ha, ini kawasan buah pisang. Sangat terlebur kan? Buah pisang, buah telikai. Pisang muda kan? Pisang muda. Dia pun nak. Dia yang tukar ni kuning. Ni bunga. Ni area bunga. Floris. Can order. Ni bunga. Ni bunga chrysanthemum. Nak bunga? Nak? Nak ke? Belikan nak. Buat apa tak nak tak ya? Bunga kantan tak? Kecil. Lama dah tak ada. Oh, lagu dia. Musik jiwa. Itu Cina. Kan? Suka tengok. Suka tengok sebab dia suka terbang-terbang. Pada sini Nak buat kedai yang ada bungkus nak tutup Ni dia apa pula? Ni dia jual. Oh, kudap-kudap. Okey, ini jual bunga. Sana atas tu jual ikan bilis. Kan tak? Dia tutup dah. Tandas awam kat sini. Dah sampai dah.